Selama beberapa bulan, golongan peniaga di Kota Baru, terutamanya peniaga kedai bandel, berada dalam keadaan tidak tenteram. Ini berikutan beberapa kes rompakan bersenjata yang berlaku di beberapa kedai di sekitar Kota Baru. Modus operandi perompak ialah merempuh masuk ke kedai ketika pelanggan tidak ramai, mengacukan pistol dan meminta pekerja kedai menyerahkan wang hasil jualan. Perompak tersebut juga memakai topeng muka untuk mengelak dari dikenali. Tapi, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Tanggal 18 November 2025 menjadi detik mengejutkan apabila seorang anggota polis yang sepatutnya menjaga keselamatan rakyat ditahan kerana mendalangi 5 kes samun di sekitar Kota Baru. Penahanan ini bukan sahaja membongkar kegiatan jenayah bersenjata dengan pistol tiruan, tetapi juga menimbulkan persoalan besar tentang integriti dan kepercayaan terhadap pasukan keselamatan. Suspek yang berusia 43 tahun itu sedang digantung dari menjalankan tugas polis atas beberapa kesalahan narkotik terdahulu, iaitu mengguna dan memiliki dadah. Ramai yang mungkin hairan, kenapa anggota polis yang menyalahgunakan dadah hanya digantung tugas? Kenapa tidak dipecat atau dibuang seperti pelajar sekolah yang menggunakan dadah? Ini adalah kerana sekolah beroperasi di bawah peraturan Kementerian Pendidikan Malaysia. Penyalahgunaan dadah dianggap kesalahan berat yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar lain, imej sekolah dan proses pembelajaran. Hukuman paling keras ialah buang sekolah kerana sekolah bukan institusi hukuman tetapi tempat pendidikan. Jika pelajar terlibat dengan dadah, pihak sekolah biasanya lapor kepada polis dan pelajar boleh dihantar ke pusat pemulihan. Matlamatnya ialah untuk melindungi komuniti sekolah dan memberi mesej pencegahan keras kepada pelajar lain. Manakala polis pula ialah penjawat awam yang tertakluk di bawah Akta Polis dan Peraturan Tata Tertib Perkhidmatan Awam. Mereka tidak boleh terus dibuang kerja tanpa proses siasatan kerana mereka ada hak sebagai pekerja kerajaan. Jadi, biasanya polis yang disangki menyalahguna dadah akan digantung tugas sementara untuk memberi ruang siasatan dalaman dan perbicaraan tata tertib. Hanya selepas proses undang-undang, iaitu jika sabit kesalahan, mereka boleh dikenakan tindakan lebih berat seperti buang kerja, turun pangkat atau penjara. Matlamatnya ialah untuk menjaga integriti institusi tetapi dalam masa yang sama memastikan hak pekerja awam tidak dinafikan tanpa proses yang sah. Perbezaan ini bukan kerana polis lebih dilindungi semata-mata, tetapi kerana kerangka undang-undang berbeza. Pelajar dilihat sebagai tanggungjawab pendidikan, manakala polis sebagai pekerja kerajaan dengan hak tata tertib. Namun dari sudut pandangan masyarakat, ia memang menimbulkan persepsi double standard. Persoalan kedua ialah kenapa ramai anggota polis menyalahgunakan dadah? Ramai anggota polis di Malaysia terjebak dengan dadah kerana gabungan faktor tekanan kerja, akses mudah kepada bahan terlarang, kelemahan integriti individu dan pengaruh sosial. Statistik menunjukkan ratusan anggota ditahan setiap tahun atas kesalahan ini. Statistik terkini menunjukkan bahawa 196 anggota polis ditahan kerana dadah dalam 10 bulan pertama tahun 2023. 147 anggota dibuang kerja pada tahun 2024 kerana kes penyalahgunaan dadah. 59 anggota dibuang kerja hanya dalam tempoh 5 bulan pertama tahun 2025. Ketua Polis Negara pernah melaporkan lebih 200 anggota terlibat dalam penagihan dan lebih 40 terlibat memiliki dadah. Ada beberapa faktor yang dikatakan menjadi faktor anggota polis terjebak dengan dadah. Antara punca utama ialah tekanan kerja dan beban mental. Polis berdepan tugasan berisiko tinggi, waktu kerja panjang dan tekanan psikologi. Ada yang mencari dadah sebagai jalan keluar untuk mengurangkan stres. Sebab kedua ialah akses mudah kepada dadah. Sebagai pihak yang sering berurusan dengan kes narkotik, sebahagian anggota mungkin terdedah kepada peluang penyalahgunaan dan di sesetengah tempat mereka lebih mudah mendapat bekalan dadah, seperti di Kelantan. Mengikut data dari Jabatan Statistik Kelantan, mencatat kadar penagih dadah per kapita tinggi kerana faktor geografi iaitu bersempadan dengan Thailand. Kelantan bersempadan terus dengan Thailand yang merupakan antara laluan utama penyeludupan dadah ke Malaysia. Akses sempadan yang luas dan sukar dikawal sepenuhnya menjadikan negeri ini lebih terdedah kepada kemasukan dadah. Dadah sintetik seperti methamfetamin iaitu pil kuda dan syabu menjadi penyumbang terbesar kes penagihan. Dadah jenis ini lebih mudah diperoleh, murah dan cepat memberi kesan menyebabkan ia popular dalam kalangan penagih.
Statistik terkini, pada 2024, Kelantan merekodkan jumlah penagih paling tinggi di Malaysia sebahagian daripada 169,699 kes yang dikesan. Pada 2025, kadar penagih di Kelantan ialah 597 kes bagi setiap 100,000 penduduk, menjadikannya antara negeri tertinggi selepas Terengganu dan Perlis. Faktor sosioekonomi, kadar pengangguran dan peluang pekerjaan yang terhad di kawasan luar bandar meningkatkan risiko golongan muda terjebak dengan dadah. Dadah sering dijadikan jalan keluar untuk tekanan hidup selain pengaruh rakan sebaya. Budaya dan normalisasi, di sesetengah komuniti, penggunaan dadah terutamanya pil kuda sudah lama wujud dan dianggap biasa dalam kalangan belia. Faktor ini menjadikan usaha pencegahan lebih sukar kerana ia sebahagiannya telah berakar dalam budaya setempat. Walaupun operasi besar-besaran dilakukan, jaringan pengedaran dadah di sempadan sukar dibantera sepenuhnya. Ini menyebabkan bekalan dadah sentiasa ada walaupun kadar penagihan menunjukkan sedikit penurunan pada 2025. Walaupun PRDM menekankan integriti, ada anggota yang gagal menahan diri dari pengaruh rakan atau godaan. Sama seperti masyarakat umum, faktor rakan sebaya, masalah keluarga dan tekanan ekonomi boleh mendorong penagihan. Walaupun ada saringan air kuncing berkala, sebahagian kes hanya dikesan selepas aduan awam atau siasatan dalaman. Kembali kepada cerita polis yang jadi perompak tadi, suspek ditahan di sebuah rumah di Pengkalan Cepa pada pukul 7 malam hari Selasa. Ketua Polis Kelantan Muhammad Yusof Mamat berkata serbuan dijalankan selepas pihaknya menerima laporan sebuah kedai pakaian bandel di Kota Baru yang disamun pada 10 November. Menurutnya, siasatan lanjut mendapati suspek yang juga anggota kereta patrolling ataupun MPV mendalangi 5 kes samun sepanjang tahun ini. Hasil ujian air kencing mendapati suspek positif dadah. Modus operandi suspek adalah melakukan samun melibatkan premis penyagaan dengan menunjukkan pistol tiruan untuk menakutkan mangsa. Pelbagai barangan dirampas termasuk pistol tiruan yang digunakan suspek ketika menyamun, pil yaba, tupi klimet dan jam tangan. Menurut beliau, turut ditemukan 12 biji pil kemerahan yang disangki dadah. Ujarnya siasatan awal mendapati suspek melakukan samun di kedai-kedai perniagaan dengan cara mengacukan senjata api untuk menakutkan mangsa. Muhammad Yusof memberitahu suspek dipercayai sudah melakukan 4 kes samun dengan modus operandi yang sama sebelum itu. Tambah beliau, kes disiasat mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan dan Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 serta Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Tetapi, turut siasat mengikut Seksyen 41 Akta Askar Tentera Malaysia 1972 kerana suspek didapati positif dadah. Dengan pakapan ini, kita berjaya selesaikan kes samun melibatkan kedai bandel di sekitar Kota Baru. Harap pagar akan padi. Anggota polis yang diharap untuk menjaga keselamatan rakyat, tapi dia pula lah yang jadi perompak. Sekian, terima kasih. Wassalam.